Kalau tuan-puan baru nak mula simpan emas, satu perkara penting yang tuan-puan kena faham. Emas paling untung bila disimpan untuk jangka masa panjang. Untuk simpanan emas yang sesuai ialah emas keturunan tinggi 999.9 dalam bentuk jongkok emas ataupun dinar. Emas biasa 916 seperti cincin, rantai dan gelang tidak sesuai untuk simpanan atau pelaburan kerana kos upah yang tinggi dan reka bentuk yang unik tuan-puan. Bila nak jual balik tuan-puan, nilai upah itu tak diambil kira tuan-puan. Sebab itu ramai rasa rugi bila simpan emas dengan cara yang salah. Harga emas memang ada turun dan naik tuan-puan dalam jangka masa pendek. Hari ini naik, esok turun. Itu sangat normal. Tapi tuan-puan, untuk jangka masa panjang, sejarah harga emas menunjukkan trend yang konsisten menaik tuan-puan. Pakar menganggarkan purata kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Sebab itu, simpan emas ni paling sesuai untuk tempoh lebih daripada 2 tahun. Beli dan jual dalam tempoh singkat tidak digalakkan tuan-puan. Kerana ia boleh menyebabkan kerugian dari segi strategi dan emosi tuan-puan. Bila faham cara simpan emas ni yang betul tuan-puan, tuan-puan boleh hubungi saya untuk saya guide tuan-puan satu persatu untuk mulakan tabungan emas.